guys, welcome back to my YouTube channel, Mirror. Alright guys, so hari ni Mira nak buat konten apa? Sebenarnya Mira buat konten mengejut. Mira diberitahu last minute. Mira, tolong pakai baju warna biru ataupun krim ya. Tak apa, kita boleh pergi cari baju sama-sama. Sebab saya nak bawa awak pergi satu tempat, dia cakap. Halah, terpaksa lah kita ni. Kita bukan nak segok sangat pun. Tapi sebab dia suruh kan, terpaksa lah menyegok. Sebab sekarang kita orang dah sampai. Dia dah drive tadi sepanjang jalan. Mira tidur je. Mira tak sampai nak buat intro. So actually kita orang dah sampai. Mira tak tahu kat mana. Yang Mira tahu tempat parking. Ya, betul. Tapi tempat parking dia Mira tengok lebih kurang macam di pause. Adakah tadi kita pusing-pusing tu hanya untuk membuang masa? Kita nak pergi di pause. Dia suruh Mira pakai cantik. Semata-mata nak pergi main arcade dekat di pause. Adakah? So Mira tak tahu kat mana dia bawa Mira. Tapi dia tengah bersiap. Mira tak tahu apa special sangat ke? Apa yang akan berlaku sekejap lagi? Apa dia? Kita nak ke mana? Dia special. Kat sini banyak telur. Banyak telur? Ya, biasa kan kalau minta special tu ada telur. Sudah dah lah. Kalau banyak telur, apa ya? Sumpah Mira sangat-sangatlah clueless. Sebab Mira tidur. Aku baru bangun ni, sumpah. Mira baru bangun and Mira tak tahu ni kat mana. We going inside? Ya. Hotel lift? Guys. Ya, saya nak balik lah. Rasa macam... Nak balik dah? Dah macam dah habis duit. Kejap lah, saya tak siap lagi sebenarnya. Oh ya ke? Wait, jangan macam-macam ni. Mira clueless ni. Ya. Sekejap, Mira cuba tengok. Kejap Ada apa kat sini? Ballroom, prayer room, swimming pool, gymnasium, lobby. Apa ni? Sebab Mira blur. Sekejap. Adakah Mira dalam keadaan dalam situasi yang kurang selamat sekarang? I don't know. Tapi apa-apa pun korang ikut Mira lah. Sebab dia tengah, sumpah dia tengah bersiap lagi, nampak tu? Kalau korang rasa Mira bersiap lambat, no kan? Dia yang bersiap lambat. Kenapa? Setiap kali hari penting ni mesti gedut-gedut. Ya, okay, jap. Actually you look so good. This is so good, Syafiq. Baru sedar? No. Every time. But Tak. I rarely see you in kemeja. Oh, ya. Can you sit here? Oh, no. Okay. Cak, kita nak buat apa kat sini ni? Over here. Okay. Ya. Mana Oh my boleh bagi God. tahu sekarang? Awak dengan bag-bagnya, kita nak pergi meeting ke apa ni? Ya, betul. Meeting. Saya punya outfit check. Okay. Outfit check. Okay. Is it okay? Ya. Cantiknya. Siapakah yang cantik sangat ni? It's yours. Okay, tak. Masuk? Kita masuk ke? Ya, boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bukan yang jenis belum. datang-datang beraya je bagi ya. salam macam tu. Bukan. Belum. Saya ingat memang nak kena bagi salam semua tempat. Saya dulu belajar masuk je kena bagi salam. We are going up. Ya, we are going up. We're going up. Okay. Going up. Swimming pool ke? Bukan. Nak pergi swimming pool apanya? Pakai macam ni pergi swimming pool buat apa? Masa pergi gym. Oh, kau nak buat konten gym dengan aku sebenarnya? Bukan. Kau bergym pakai dress. Mira tak tahu. Sebab dia pun tengah clueless and Mira pun tengah clueless. Korang lagi clueless. Mira tak tahu Mira pergi mana. So, ni adalah konten serabut. Konten clueless. Okay? Guys, Mira berada di lobby. Okay. Sekejap. Syafiq tengah busy. Syafiq seriously macam yang nak pergi office. Dia berkemeja, berseluar casual, berseluar formal. Dan juga ada bag kat situ. Oh my god. Dan juga ada rambut uban sikit dekat atas. Dan juga berkasut. Oh my god. Dan review. Ini Mira nak let go murah-murah je. Ada dekat bawah, dekat bag kuning nombor 8. Okay, ambil lah. Siapa nak? Macam ni. Okay. Siapa betul-betul nak? Okay. Seriously. Sekarang siapa nak boleh let go je ambil je dalam beg kuning. Mira nak let go murah je. Foundation maybe 7/10 ada cala-cala sikit. Boleh lah ambil lah.
harga kita bagi kasih sayang. Boleh buka tapak kita bid. Okey je, tak apa. Tak payah dengan tinggi pun. Saya rendah, saya terima je. Hello guys, we are back again in the lift. So kali ni lift ni ada nombor 40. Sebab lift tadi tak ada nombor 40. So kami macam risau. So sekarang kita nak buat apa kat lift 40 ni? Syafiq ada meeting ke kat lift 40? Saya ada meeting. So hari ni kita main you. Ya. Kenapa dah tak boleh teman dah sekarang? Tak, I am so excited. Just saya tanya je. Jangan marah. Tak marah. Saya tak marah. Saya pun tanya. Semua orang tak dengar tu saya tanya. Awak tak nak teman ke sekarang? Meeting awak ni lama ke? Lama ke meeting awak? Tentang masa depan. Kalau meeting tentang masa depan, mesti ada family Mira. Punya lama. Family awak. Dan Awak nak dua-dua ada? Ruru. Nak dua-dua tu ada ke? Dua-dua side? Kalau cakap pasal masa depan. Oh, ya ke? Kalau nak lagi serius, kena ada tok gadis ke? Oh my god. Kacau pula. Tamu Sky Lounge. Datuk ni laju lah. Hai. Kita ni dah kecil pendek. Saya ada book Syafiq Farhan. Mira baru boleh nampak Mira punya seat di situ. Oh, show you. Alright, let's go. Mira jarang buat konten clueless macam ni, so Mira tak nak cakap apa. Oh. What is this? Oh my god, what is this? Mira nak duduk mana? Sini. Boleh? Okay. What is this, Syafiq Farhan? Oh my god. Apa ini? Apa ini? Ya. Guys, Ya. patutlah awak smart sangat. Guys, korang kena tengok. Sekejap, boleh tunjuk. Perasaan searah, ku lewatkan sepanjang malam, merangkaikan perasaanku yang mungkin takkan kamu. Dinner tu apa? Syafiq tahu ke dinner apa ni? Dinner ni untuk apa? Tahu ke? Untuk Mira. Ya, betul. Kenapa? Dinner ni, okay, dia bukanlah 100%. Birthday Mira bulan 10 lah. Ya, nanti yang tu Syafiq buat, okay? Yang tu sekali dengan anniversary. Tidak. Bulan 10. Kalau macam tu tak payahlah dinner. Kita sewa je lah satu tempat ni. Kita buat majlis kita. Ni adalah small celebration. Tak kata small juga, besar agak actually. Okay. Untuk Amira sempena 1 tahun. 1 tahun? Ya. Dah dalam AI? Ya, betul dalam AI. Sekarang bulan berapa? Sekarang bulan berapa? Tak ingat bulan tu dah. 4. Kunyah semut. Sekarang bulan 4 Mira. Bulan 4. Oh, Mira masuk bulan 4. Mira rasa macam bulan 4 atau bulan 5. Sebab Mira masuk raya haji tahun lepas. Lepas raya haji. Terima kasih. Mungkin Syafiq pun tak sedetail itu untuk ingat tarikh. Ya ke tak ingat sedetail? Korang nak Mira spill. Tak, okay, dia mungkin tak cukup untuk setahun tu, okay? Tapi Mira kena faham. Ni nak faham, cuba nak faham. Ya, Mira kena faham. After this, kalau beri partnership, belum tentu lagi kita sama-sama. Okay, so di kesempatan ini, sebelum partnership terjadi, apa-apa yang berlaku di kedepan hari, jadi ini adalah kesempatan yang diambil untuk celebrate Mira punya setahun terus. Wah. Takut waktu dah genap setahun Mira tu nanti, waktu tu kita dah tak sama-sama ke? Kita boleh je lah celebrate senyap. Faham. Terima kasih Syafiq. Ya, stop pun. Tapi bukannya benda ni semua bukan hanya daripada Syafiq seorang lah. Oh ya ke? Ya. Ramai? Ramai. Ada orang ke bawah meja? Ada. Keluar. Saya nak bisa jangan nak panggil. Nak panggil dia keluar sebab okay, awak nampak tak pemandangan yang cantik ni. Jadi ada turun dari atas. Ya. Dia stuntman semua. Oh, ya.
Mira percaya ni. Ya, saya nak panggil Wisel dia. Awak dah ready belum? Sebab mostly yang buat untuk kita ni, diorang pakai kostum. Ada yang Spiderman, Iron Man. Saya tak expectnya. Tak cakap pun tengok Avengers. Tak, tadi Mira pakai yang Black Widow. Ini merupakan hadiah daripada supporter Capira. Oh, ya ke? Terima kasih. Ya. So, diorang kontak Capi? Ha? Diorang kontak Capi? Ya, betul. Dia pun kontak Capi. Diorang on call ke? Ada on call ke? Lama ke call? Lama Cakap apa je? cakap pasal benda-benda macam ni. On call dengan dia lama-lama? Itu tukar pula dengan orang lain. Tukar lagi dengan orang lain. Sebab busy. Istirahat. Patutlah Lily ni tak call Mira malam-malam. Ya. Tapi ni cakap habis set balik lambat shoot. Tapi rupanya call dengan orang lain. Tidaklah Mira. Tak ada pun. Tak on call pun. Okay? Kontak biasa je. Kontak biasa je. Kontak biasa tak apa. Okay. Kontak biasa tak apa. So, are you happy? I am so happy. Sumpah Mira happy. Sebab Mira suka sebenarnya dinner macam ni. Ya. Sebab dia macam ada heart to heart session. Mesti kau nak tahu kan heart tu kita sembang sama-sama. Tak dapat dengar. Hey baby. Dulu kan ramai orang terfikir macam mana Mira masuk AI. Sebab Mira macam tiba-tiba Mira masuk kan. Dulu Mira masuk adalah melalui yang kalau korang perasan kabel. Zaman jangan bagi tahu. Mira cuba nak bagi tahu dalam konten benda lain. Kabel tu kita-kita je kan. Sorry. Ni Mira bagi secara jujur. Dulu Abai ada bagi link untuk siapa nak masuk AI. Abai ada letak link. Mira nampak benda tu. Abai letak link dia macam untuk pencarian lah, untuk tim kan. But masa tu Mira berumur 25 tahun. Mira rasa Mira 25 tahun, which is 25 tahun nak masuk AI. Mira rasa sangat-sangat lah, orang kata alah jauh lah. Selalu budak-budak kan masuk AI. Bukan budak-budak lah, macam 20, 21. So diorang fresh lagi otak awal diorang. 20-an. Awal 20-an. So Mira bagi Mira 25 lama, dah lambat lah. So Mira tak isi pun link tu. And tiba-tiba after je link tu tutup kan, Mira tahulah tarikh dia sampai bila Abai buka. Tiba-tiba Mira dapat satu WhatsApp kontak yang kata Mira terpilih untuk pergi interview AI team. Mira blank. Syafiq, saya tengah main ni. Mira blank lah waktu tu. Mira macam terpilih? How come? Mira tak buat apa-apa. Mira keep going je. Masa tu Mira study master. So Mira macam okay, what is this? Sampailah Mira tanya seorang-seorang kawan Mira, siapa punya kerja ni? Sebab Mira tahu bukan family Mira. Okay. Perkenalkan saya punya bakal okay. Bohong. Okay, lepas tu sebab Syafiq pun pernah tanya Mira soalan ni kan, macam mana Mira boleh masuk AI kan. Betul lah tu. Lepas tu Mira tanya-tanya, rupanya salah seorang kawan Mira yang tolong isi untuk Mira. Kawan baik Mira, which is kalau korang perasan Mira pernah pergi buat konten dekat Kelantan kan, ada seorang kawan Mira, dia lah yang isikan untuk Mira. So Mira pun okay, pergi je interview tu, bla 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 bla, and Mira dapat, alhamdulillah. Ada spot untuk Mira, ada rezeki orang kata. And Mira dipanggil untuk pergi ke Jeli untuk orientasi. Jeli kan? Mira rasa 10 hari ni Jeli kan. And waktu tu adalah Nujen tu kan? Nujen 2025. Dia select lah berapa orang, entah lelaki perempuan, Mira tak pastilah, Mira tak ingat dah waktu tu. Lepas tu Mira cakap, alamak, tarikh tu clash dengan waktu Mira pergi umrah. Mira pergi umrah lama, 34 hari, sebulan lah Mira kat Mekah kan. So memang tak boleh adjust. So Mira macam terpaksa lah tolak, Mira kata, untuk Mira berlagak bagi tahu pergi umrah. Okay. Lagi tak, saya reporter hari ni. Okay. Lepas tu okay lah, tak apalah, fine. Mira pun dah pergi umrah. Mira pun tengok dia pergi orientasi kat Jeli. Dah keluar dah 1 episod, 2 episod, 3 episod. So Mira sangat-sangat lah macam, oh should be Mira dengan diorang ramai-ramai kan. What is this? Belum tercapek bercakap. Capek bagi 2. Kau kuat sangat lagu ni. 2 mic. Okay, lepas tu fast forward sampailah Mira balik ke Malaysia. Tiba-tiba Mira dapat kontak daripada Kak Bella.
Sebab itulah Mira macam orang kata terhutang budi lah dengan Kak Bella. Dia sangat-sangatlah baik. Dia contact Mira untuk panggil untuk pergi journey dekat Sukincai. And Mira pun pergilah journey tu. Macam tu cakap orang kata rezeki lah. Pertama kali aku bertemu. Dah faham waktu tu tengah cuaca panas. Tapi Mira jalan memang tak buka mata kan. Tapi benang kan. Kalau nak tahu tak, bila Wan Syafiq masuk kan, saya tanya dia, kenapa lah awak ni nak betul-betul nak pilih Mira untuk jadi partner? Apa yang awak nampak kat Mira? Dia kata actually dia tak nampak apa sangat pun dekat Mira. Cumanya dia memang target Mira daripada Mira masuk Sekincan tu lagi. Dia nak rapat dengan Mira. Editor dah boleh cut rapat ni. Tipu balik lah tu. Ya, sebab tu lah Mira kata dia tahu detail Mira. Bila Mira masuk dia tahu. Sebab waktu tu dia memang ikut Mira. Dia betul-betul dia bunuh je. So itu je lah. So, tengok dah lah. Dah setahun. Okay, so saya akan nak tanya kepada Cik Mas. Bolehkah Cik Mas berkongsikan serba sedikit kepada saya para penonton? Apakah pengalaman yang termanis Cik Mas lalui sepanjang setahun berada di AI, dan apakah pengalaman yang pahit? Pahit getir hidup dan pengorbanan. Yes, Cik Mas boleh menyanyi. Okay, anda akan nampak perubahan cuaca di belakang. Kalau Mira pengalaman manis, Mira banyak gila lah. Tak kalau setahun tu satu je pengalaman manis kan. Yang paling lah. Tapi yang paling Mira ingat adalah hari pertama Mira masuk AI. Hari pertama Mira diterima dan jejak kaki di AI. Apa yang manis ni? Nak kata kalau sebab Sekincan tu ada bendang, Mira pun kat bendang banyak kan? Banyak pengetahuan. Sekincan tu yang the moment Mira keluar lift, nampak pertama kali aku bertemu. Waktu tu tak ada pengalaman Mira. Dengan beat ni kena tak? Okay, 3, 4. Alah, suara tak sedap. Tak, beat dia tengah pasang beat ni. Lagu jazz, music jazz. Nampak tak? Mira pandai juga tentang music. Okay. So itulah kenangan termanis. Sebabnya dulu Mira tengok AI. Tengok jugalah masa Mira study. So Mira tengok scene yang keluar lift tu adalah scene yang orang kena iconic moment. And Mira tak sangka ada muka Mira yang nak keluar dekat lift tu. So setiap kali orang edit apa boleh edit setiap kali orang nak keluar edit muka Mira keluar daripada lift tu, muka masa tu memang Mira kurang makeup. Sebab Mira baru balik daripada Tanah Suci kan waktu tu. So muka Mira memang sangat-sangat kering. So Mira kurangkan makeup. Lah sini pula. Tak langkah lah orang ni. Apa dia diam kat situ? Apa dia tengok-tengok tengkuk orang ni? Cantiklah besar Mira punya. Okey lah. Apa tadi soalan dia, Syafiq Farhan? Okey. Sambil kita makan boleh? Boleh. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah ala barakatillah. Amin. Okay, so the next question is apakah pengalaman yang kurang menarik, yang kurang menarik? Tak kisahlah. Ataupun kalau nak cakap buruk, sebenarnya kita tak elok tau cakap apa yang terjadi itu adalah benda yang buruk. Kan? Sebabnya setiap yang terjadi itu mesti ada sebab. Kan? Setiap yang terjadi itu mesti ada sebab. Betul. Oh, saya terlepas pandang korang kat sini pula. Sebab yang sini lebih menarik. Sakit hati. Guys. Okay, kalau Mira, pengalaman buruk Mira adalah Mira rasa semua orang akan rasa kot benda ni kalau ada dalam AI kan. Adalah view Mira slow. Tu Mira rasa sedih lah waktu tu. Tapi Mira sedih macam kadang-kadang Mira rasa macam benar lah, tak nak lah buat konten. Sebabnya YouTube macam gitu juga. Sebab Mira spend banyak selalu untuk konten. Taklah nak kata orang lain tak spend banyak, tapi untuk Mira kan, Mira cakap diri Mira lah. Mira selalu yang macam buat konten, kena Mira fikir, okay, selagi banyak mana Mira invest, lagi banyak Mira akan dapat. Mira fikir. So bila 2-3 kali konten buat, nanti view start ke, view drop ke, view macam gitu juga. So Mira macam fed up lah. That's why kadang-kadang nampak lama Mira tak buat konten sebab Mira fed up. Mira fed up dengan diri Mira. Mira tak jumpa cara. Tu je. Itu adalah pengalaman buruk lah. Tapi Mira tak Syafiq, bagusnya kenapa Mira macam still ada sini sampailah 1 tahun, orang kata plus minus lah 1 tahun, adalah sebab dia orang lah.
Supporter Mira malu nak panggil fans sebenarnya. Mira panggil diorang supporter. Betul. Sebabnya diorang akan dapat alert tau kalau Mira macam sedih ke, diorang macam down ke, Mira happy ke. So diorang macam tiba-tiba ada je bunga, tiba-tiba ada je makanan sampai. Faham tak? Diorang still support in every ways. Alhamdulillah. Tu salah satu rezeki lah kot. Rezeki lah Mira masuk Kat sini. kolah ada tu. Mira kau tak kau. Oh. Akan naik kau tak kau. Okay. Itulah Mira rasa rezeki yang macam yang Mira tak pernah sangka masa AI. Mira dapat banyak benda. Bukan setakat orang kata best lah masa AI, orang kenal ada. Tu salah satu lah orang kata. Itu yang kita nampak secara mata kasar. Secara yang apa yang Mira nampak in personal ways adalah supporter Mira sangat-sangatlah baik. Sampailah Mira berjumpa dengan Syafiq, Mira partner dengan Syafiq, supporter Mira jadi supporter Syafiq juga. So Mira sangat-sangat suka dan bersyukur sebab Mira tahu supporter Mira semua yang positif. Yang jenis yang very supportive lah. Apa-apa tanya macam okey je buat je, kita orang ada. Sedih kadang benda tu macam apa korang ni buat daripada apa yang baik sangat macam ni kan. Pernah terfikir tak kan? Awak nampak macam Tak, saya dengar mendengar. Okay. Itulah tu Mira macam Susah tau untuk buat dua kerja dalam satu masa. Apa lagi? So awak jangan pertikaikan kenapa saya macam tu. apa dua kerja. Ya, saya nak mendengar lagi. Lepas tu nak fokus kat orang cantik lagi. Macam mana? Okey lah, pilih satu je lah, fokus yang untuk orang cantik je lah. Dengar tak payah sangat pun tak apa. Nanti awak boleh tengok konten ni. Tak, ya, saya dengar. By the way, okay, saya cakap sikit boleh? Okay, so saya pun bersetuju dengan apa yang Amira cakap. Okay, dia seorang yang saya kenal dia effort dia sangat tinggi. Okay, dia antara orang yang saya rasa yang selalu letak effort tinggi dalam apa yang dia buat. And kenal dari sekincan tu ke? Tu nak kenal, tak kenal lagi. buruk tau nampak saya ni pergi main gym macam ni nak kena blushing lagi tu. Jangan buat saya macam ni, tolong. Tak ada. Mana? Tak ada? Biasa je. Biasa. Ni. Pandai you nak tengok dari atas pula. The real CCTV sekarang. So jadi apa kat atas tu? TV kita orang. Walah layan je lah. Keni nak makan. Sebab tu aku ni makin gila. Kau layan gila aku ni. Kau tahu tak? Kalau aku gila, kau betul ke bagi ubat ke apa? Yelah, Okay, kalau awak gila Amira. saya gila. Kalau awak sayang, saya lagi sayang. Alamak. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak apalah. Kalau awak sayang, kekal kalau awak sayang. Okay? Biarlah saya jadi cinta. Okay. Saya nak bercakap Oh, ni. cakap apa? Okay. Dia cakap lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Lepas ni jangan dari bawah pula. Dari bawah, terkejut. Ni nak pakai. Sekian lama pun nak cuba pakai. Ya, Mira baru teringat ni kalau ni orang pakai. Mana? Just put it here. Ni nak pakai Okay. macam baby tu. Macam baby. Okay. Orang lain atas sini elok je. Apa gitu pula jadi macam gini? Nah, makin tinggi. Macam ni ke? Maksudnya dia orang jengket kan? Maksudnya dia orang tengok kita, dia orang macam ni. Okay. Mesti dia orang gayat kan? Okay guys. Sebab last content kita dinner, kita naik tempat tinggi. Ya. Biar dia orang Biar dia orang tempat tinggi. Kita kat bawah. Dia kita orang jealous kan kita pergi tempat tu. Ya, betul. Sekarang duduklah rasa lah tinggi. Macam mana rasa? Macam mana? Macam mana rasa dia? Macam drone tak? Saya nak cakap yang Amira ni memang seorang yang meletakkan effort tinggi dalam setiap apa yang dia buat, guys. Kejap lah nak set up dulu. Tak habis topik aku ni. Cerita hantu ke apa ni? Cerita lah Okay. set up memang nampak macam horror. Tapi sebenarnya kita orang tengah dinner. Ya. Padahal kita tengah create the best moment ni. So kita buat je lah the best yang kita boleh. Okay, faham? Okay. Okay, so Amira ni memang seorang yang macam tu, guys. So saya mengharapkan, okay ni saya one of my favour. Saya berharap yang if let's say
siapa-siapa saja yang betul datang daripada saya, yang support saya, yang from saya zero, bukan daripada Mira. Maksudnya kalau saya dah tak dengan Mira, korang support dia. Okay, support dia sehabis boleh. Macam mana korang support saya. Okay, so dia seorang yang takkan tunjuk sangat pun. Dia takkan tunjuk, tapi ada orang yang akan nampak effort yang dia letak. That's why dari awal saya cakap, saya sangat terkejut untuk konten yang kita yang keberapa. Saya rasa konten saya yang ketiga. Tidak, keempat. Konten awak yang keempat. Masa saya sementara. Oh ya? Okay. Dia habiskan almost, tak, bukan almost. Saya rasa lebih kot, 1,000 lebih. Untuk satu konten. Konten mana? Awak beli jaket tu, Amira. Oh. Ya. So, waktu tu saya rasa macam, Konten kedua lah tu. Konten Mancing kedua. udang. Is it? Mancing udang rasa konten kedua. Oh, betul-betul. Tu konten kedua. Konten ketiga, konten kedua kita. Konten ketiga pergi hiking. Konten keempat pergi gym. Yes, betul. So, support lah dia. Okay, bagi support. Dan kalau ni serendah, sekecil permintaan, kalau betul tak mampu support, jangan downkan dia. Itu sahaja permintaan saya. Saya okay untuk awak down. Awak down ke? Kau down ke? Kau down ke? Awak tak ada. Awak tak ada. Kau down ke? Down lah awak seorang-seorang. Saja yang saya boleh cakap. And satu perkataan yang saya boleh kata adalah saya tak pernah rasa rugi berpartner dengan awak. Yes, I'm proud of you. Sangat-sangat. Okay. Walaupun orang cakap, oh ya, okay. Boleh tak saya cakap sikit di kesempatan ini saya nak minta maaf. Awak ada buat Saya salah? buat minta maaf ni secara terbuka. Okay. Mungkin kehadiran saya tidak membantu awak. Mana ada? Ya. Apa cakap macam tu? Dengar. Okay, tidak. Okay, tak kisahlah kalau orang cakap salah ke apa ke. Saya rasa yang saya lah, from my personal opinion, saya punya side, saya rasa saya tak dapat membantu awak untuk naik lebih tinggi. Faham tak? Untuk melangkah. Jadi Takkan tak tinggi. Dina kita tinggi kan? Lagi tinggi pada orang lain. jadi dekat sini. Tak tinggi kan? Okay, so saya harap yang selepas ni dengan siapa pun awak berpartner, teruslah melangkah, teruslah jauh, jangan pandang belakang, and jangan ambil semuanya, setiap perkara tu sebagai satu yang negatif. Okay? Sebab awak adalah orang yang positif. Kadang-kadang tak. Boleh tak cakap itu? Tak, itu normal lah. Manusia biasa. Ada waktu je kadang-kadang saya macam terkejut. Selalu positif. Tiba-tiba dia pula marah. Tak boleh positif dah ni. Bila stres. Fitnah. Tak. Tapi alah, kalau dia tengah moody tu biasa lah. Awak ingat dia robot ke? Boleh setting. Mana maunya. Tapi saya down kan, kalau Mira down, dia tahu macam mana cara nak bagi saya okey. Kejap je, saya okey. Mira pun tak tahu. Padahal Mira baru kenal je baru macam, baru kenal bila? Dia kenal bila? Bulan 11 saya awak masuk. Ke 12 awak masuk? 11 lah, hujung bulan 11 kan? Kalau kenal yang official, baru lebih kurang dalam 3-4 bulan lah. Tapi kalau kenal yang tak official, 5 tahun lepas pun awak dah ada dalam doa saya. Guys, korang macam terkejut kan kat atas kan? Sabar jap, aku pun terkejut. Tengok sana tu. Ada 2 kan? Biarkan orang 2. Kita bersatu. Tu kan ada-ada je tau. Meski ku beri judul namamu pada perasaan Dah sayonara. Sak nasi dalam bambu terbakar. perasaanku yang mungkin takkan kamu tahu meski Ya. Thank you. Yes. Thank you so much. Congratulations. Oh my god, this is so Happy cute. 1 year in AI team. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Hopefully clear sebab lagu kau main kuat pula kan. Itulah tu tiba-tiba pula kuat. Yeah. Can I take a picture? Yeah, sure.
Jika memang masih bisa mulutku berbicara satu kata yang ingin Tengoklah. Apa itu? Just show me. Paling cantik. I nak pun. Macam sikit. Alright guys, thank you so much. That's all Mira rasa untuk konten kali ni. Terima kasih sangat-sangat siapa-siapa yang orang kata berada di latar tabir belakang. Belakang tabir. Ah. Latar semua. Thank you so much sebabnya orang kata handle this dinner. Thank you so Yeah. much Shapira lovers. Thank You guys you. who know who you are. Betul ke? Kenapa Mira bisa pelik-pelik ni? Okay lah, semoga yang baik-baik saja untuk korang semua. Thank you. Keep supporting us. Jangan lupa subscribe Mira punya YT dan juga subscribe Capik punya YT juga, betul. AI Capik, dan juga semua talent yang lain. Dan Thank you so jangan much. lupa accept lagi kalau kita tak bersama sekalipun. Yes, exactly. Dan jangan lupa like, share dan komen. Jumpa korang di next content. Alright, saya Syafiq. Saya Mira Dan dan kami kami Capira. I love you guys. Thank you Syafiq for this whole day. Thank you so much. Kalau nak tahu tak baju Mira pakai ni, Syafiq yang pilih. Dengar ke suara saya? So kita pilih each other. I will choose you in another universe juga. Korang tak saya pilih. Okay, I will choose you in another universe juga. Bye guys. Assalamualaikum.